Aisyah, isteri Rasulullah, kena fitnah berzina dengan orang lain. Cerita ni memang panas. Fitnah ni berlangsung selama 1 bulan. Waktu ni satu Madinah dalam keadaan stres sampai berpecah-pecah puak. Family Nabi pun teruk terkesan. Dan memang sangat teruk lah keadaan Madinah masa tu. Fitnah ni jadi selepas pertempuran Bani Al-Mustalik tahun ke-6 Hijrah lah. Masa ni Aisyah masih muda. Nabi dengan para sahabat masa tu dalam perjalanan balik daripada pertempuran Bani Al-Mustalik lah. Nabi memang selalu cabut undi dalam kalangan isteri Nabi, nak tentukan siapa yang boleh ikut pergi konvoi perang. So dalam vote tu nama Aisyah naik, jadi dia pun ikut lah. Zaman tu isteri Nabi ni dia orang akan bawa naik Haudaj. Haudaj ni apa? Kalau korang tengok movie Jet Li General lama-lama tu, dia orang akan bawa pemaisuri dia orang naik satu tandu yang tertutup. Itulah Haudaj. On the way dia orang nak balik, dia orang singgah lah rehat sebab dah penat berjalan lama. Aisyah tengah-tengah rehat tu, dia tiba-tiba rasa sakit perut. Jadi dia pun larilah kejap pergi nak settlekan sakit perut dia tu. Lepas selesai tu, Aisyah perasan kalung manik dia hilang. Jadi dia pun pergilah balik tempat yang dia buang hajat tu untuk cari kalung manik dia. Kalung manik tu daripada Yaman, memang aksesori yang fancy lah. Kalau kita pun hilang barang ke apa ke, memang kita akan pergi cari balik. So do Aisyah. So masa dia datang balik, dia tengok konvoi dia semua dah tinggalkan dia, dah tak ada orang, dah kosong dah tempat tu. Jadi Aisyah pun dia terus stay lah dekat situ dengan harapan orang akan perasan lah ketiadaan dia dan patah balik lah untuk ambil dia. Aku faham, jap aku explain. Zaman dulu mana ada toilet khas untuk laki dengan perempuan. Jadi orang perempuan zaman tu kalau dia orang nak buat hajat, tak kisahlah hajat besar mana pun, dia orang kena pergi jauh cari tempat yang tak ada orang dan tertutup sebab malu dan nak jaga aurat lah. Dan tempat tu bukannya R&R, dia orang ni pun bukannya pergi rombongan meminang ke, pergi riding ke apa ke, tak. Dia orang bawa balik perang. Semua orang dah penat dan tengah rushing nak balik je masa tu. Aisyah pula ringan. Memang orang yang selalu angkat Haudaj tu, dia kata Aisyah ada ke tak ada dekat dalam tu memang sama je, tak ada beza sangat pun. Dan zaman tu orang lelaki pula, dia memang takkan pandang perempuan berhijab. So macam tu lah, tak ada orang sedar yang Aisyah ni tak ada dalam Haudaj. Aisyah pun ditunggulah seorang-seorang daripada terang sampai ke gelap. Jenuh dia sampai nangis-nangis sebab tak ada orang yang datang balik untuk ambil dia. Alih-alih sampai tertidur dekat situ sebab penat nangis. Tuk-tuk on the way nak subuh, kemunculan Safwan bin Al-Mu'attal. Safwan datang naik unta dan on the way dia nampak dekat tengah jalan tu ada macam perempuan tengah tidur. Safwan terus pergi dekat, dia cakap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah dengar je suara Safwan, dia terkejut, dia bangun, dia terus adjust nikab dia. Safwan pun nampaklah muka Aisyah dan Safwan ni memang kenal Aisyah dan dia kenal Aisyah ni isteri Nabi. Lepas tu Safwan tak cakap sepatah pun, dia terus turun daripada unta dia dan dia tundukkan kepala unta dia. Aisyah pun faham, Aisyah terus naik. Safwan guide kepala unta tu dan dia orang teruslah berjalan. Dan lepas tu dia orang pun tak ada sembang apa-apa. Safwan tak pandang belakang, Aisyah pun tak ada tegur-tegur Safwan. Dia orang pun jalanlah sampai jumpa konvoi tu. Dan at the time dia orang jumpa konvoi tu pun dah siang dah. Safwan ni pula memang terkenal dengan perangai nonchalant dia, sampai Nabi pun ada sebut dalam hadis pasal dia. Okey, dalam setiap konvoi perang Nabi akan susun 3 bahagian. Dan lagi-lagi kalau konvoi tu besar dan ada bawa orang perempuan, Nabi susun dekat depan, panglima-panglima, general lah, apa semua orang berkuda semua dekat depan, dengan tujuan nak clear jalan. Kalau ada rimau ke, musuh ambush ke, senang dia orang settle. Bahagian kedua pula yang kena bagi perlindungan utama, contohnya orang perempuan, orang yang injured dan orang-orang penting. Dan Nabi pun akan duduk dekat bahagian kedua ni supaya senang kalau kena ambush ke apa ke, senang nak bertindak. Dan keseluruhan ahli-ahli lain akan ikut bersama Nabi lah. Bahagian ketiga ni Nabi akan tugaskan seorang untuk gerak paling lambat. Katakan dari base camp tu Nabi plan nak gerak hari ni, Nabi akan suruh seorang ni dia gerak esok, supaya kalau ada barang tertinggal ke, ada orang injured yang tertinggal ke apa ke, dia ni bolehlah grab, dia ni bolehlah pergi ambil. Dan Nabi bagi tugas ni dekat orang yang betul-betul amanah, betul-betul jujur dan betul-betul baik. Dan obviously Safwan lah orang yang ketiga tu. Jadi bukan kebetulan, memang benda nak jadi. Okey, Aisyah dengan Safwan dah jumpa konvoi tu. Dia orang pun teruslah gather dengan konvoi tu. Dalam ramai-ramai Abdullah bin Ubay, dia yang nampak dulu. Dan dia ni kita tahulah perangai dia macam mana. Memang tunggu masa je nak jatuhkan Nabi. Dia nampak je Aisyah dengan Safwan, dia terus bisik dengan orang sebelah. Demi Allah, Aisyah takkan selamat daripada Safwan dan Safwan pun takkan selamat daripada Aisyah. Dan macam itulah fitnah pun mula tersebar. Abdullah bin Ubay ni memang terkenal dengan gelaran ketua munafik. Dia tak cakap direct, tapi itulah dia pergi gosip sikit-sikit dekat orang. Pergi dekat orang ni, dia cakap macam ni, aku tak adalah tuduh, tapi pelik lah Aisyah dengan Safwan ni bersendirian je sepanjang malam. Lepas tu dia pergi dekat orang yang lain, dia cakap macam ni pula, macam mana dia orang ni boleh berdua je sepanjang malam, tak ada buat apa-apa ke? Nampak tak? Macam tu lah slow-slow dia build. Of course lah ramai yang defend sebab isteri Nabi, dan adalah dalam kalangan dia orang tu yang percaya sebab terkena racun Abdullah bin Ubay ni. Antara yang terkena adik ipar Nabi sendiri
Nabi, Hamdah binti Jasi. Dia ni adik kepada isteri Nabi, Zainab. Biasalah orang perempuan, kena pula madu kakak dia, lagi lajulah dia bergosip. Lepas tu Mistah bin Utatah, anak sepupu Abu Bakar, dia pun percaya, dia pun bergosip juga. Lepas tu Hasan, tukang syair Nabi, bersyair-syair lah dia sebarkan fitnah ni. Mula kecil dalam kalangan konvoi tu saja, tapi bila konvoi ni sampai je dekat Madinah, tersebar satu Madinah. Tak sampai beberapa hari pun satu Madinah panas dengan gosip ni. Kena pula mulut ke mulut, bertambah-tambah lah fitnah dia. Memang laju, lagi laju dari STR masuk. Dekat pasar sambil orang beli-beli ikan, beli sayur, dia cerita, kau ada dengar tak pasal Aisyah? Dekat masjid pun orang bercerita, kau ada dengar tak Safwan dengan Aisyah ni kononnya dia orang ada buat something, kau ada dengar tak? Nampak? Dan yang paling klise sekali, orang perempuan sementara tunggu kain dia orang kering, ada orang pergi bercerita dengan jiran sebelah. Hari bertambah hari, gosip makin bertambah-tambah. Ada yang bubuh garam, ada yang bubuh ajinomoto. Makin sedap sampailah masuk ke dalam telinga Nabi. Aisyah pula masa ni dia tak tahu cerita. Kebetulan pula dia balik-balik je Madinah, terus dia jatuh sakit. Memang bedridden, dan lama jugalah Aisyah bedridden. Dia tak keluar, jadi dia tak dengar lah cerita tu. Dan dia pun pelik lah semasa dia sakit tu, kenapa Nabi macam cool je. Selalu kalau dia sakit, Nabi akan bersungguh lah jaga dia. Nabi akan care, Nabi akan sembang dengan dia. Tapi kali ni tak, Nabi macam sejuk je, jaga-jaga tapi macam sejuk je, tak bersembang sangat pun. Tapi Aisyah biar je lah. Yang Safwan kau jangan tanya, dia memang buat hal dia je lah, dia tak kisah pun. Keadaan dekat Madinah makin jahanam. Si Abdullah bin Ubay makin galak buat cerita, sampai berani buat khutbah fitnah depan orang ramai. Konon nak bela Nabi. Dia cakap, kalau benda ni tak betul, kesian Nabi. Tapi kalau benda ni betul, kesian Safwan sebab kena zalim. Kononnya lah. Khutbah dia ni buat kaum Aus dengan Hazraj sampai bertumbuk depan masjid. Ada yang bela Aisyah, ada yang bela Nabi, ada yang bela Safwan. Memang total chaos. Nabi pula tertekan sebab tak dapat nak buat apa-apa. Kau bayanglah fitnah tu kena dekat isteri Nabi. Nabi sayang isteri dia, nak percaya tak boleh, nak menidakkan pun tak boleh, sebab memang ada orang yang nampak betul-betul Aisyah ni balik berdua je dengan Safwan. Nak tanya Aisyah, lagilah gila kau. Nabi pun pergilah tanya pendapat sahabat Ali bin Abi Talib. Dan Ali cakap, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah takkan menyempitkan kamu. Ramai lagi perempuan, tapi kalau kamu betul nak tahu, kamu tanyalah pembantu Aisyah. Maksud dia kata sabarlah kalau boleh. Dan kalau Nabi nak kahwin lain pun boleh, tak ada masalah kata dia. Tapi lagi baik kalau Nabi tanya dekat pembantu Aisyah. Dengar Ali bin Abi Talib cakap macam tu, bertambah kusut kepala Nabi. Nabi pun terus tanya dekat Usamah. Usamah cakap, ya Rasulullah, aku tak tahu apa-apa yang lain berkenaan kebaikan saja soal Aisyah. Usamah ni anak angkat Nabi lah. Memang dia rapat dengan Nabi dan dia rapat dengan Aisyah. Kemudianlah Nabi tanya dekat pembantu Aisyah, Barirah. Barirah pun cakap lah, dengan tegah dia cakap, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tak nampak benda yang aku tak suka dekat Aisyah, kecuali dia kuat tidur dan roti dia ni selalu kambing makan. Dia selit sikit komplain dia mengenai Aisyah dekat Rasulullah. Lepas tu Aisyah pun sembuh. Lepas dia sembuh, sebab dah lama duduk dalam rumah, dia pun keluarlah berjalan-jalan. Dia pergi jumpa Ummu Mistah. Ummu ni sepupu kepada Abu Bakar As-Siddiq, kira mak saudara Aisyah lah. Ummu ni dia tak berapa tenang tau. Dia stres sebab anak dia si Mistah ni duk sibuk sebarkan fitnah mengenai Aisyah. Dia rancak lah. So Ummu ni dia tak tenang, tapi dia tahan, dia tak tunjuk apa sangat dekat Aisyah. Sambil dia orang berjalan-jalan tu, Ummu ni duk fikir, dia tersadung batu. Lepas tu dia terjatuh sikit. Lepas dia jatuh je, dia terus maki batu tu. Dia maki anak dia lah. Dia kata, celaka Mistah. Aisyah pun terkejut lah. Dia cakap, subhanallah, kau maki seorang lelaki yang keluar berperang dengan Rasulullah. Ummu ni dia serba salah. Dia terus tanya dekat Aisyah, wahai anak Abu Bakar, kau tak tahu ke apa yang anak aku cerita pasal kau? Tak tahu apa yang satu Madinah ni duk cerita pasal kau? Aisyah pun terpinga-pinga lah. Dia terus tanya balik, cakap apa? Ummu pun teruslah open table dekat situ. Aisyah dengar je orang fitnah dia macam tu, terus menangis member. Terus lari balik rumah. Dia balik rumah, dia tengok Nabi. Nabi pun tak tahu nak pujuk dia macam mana, sebab tak ada clue lagi masa tu. Lepas tu Aisyah terus cakap dengan Nabi, hantar I balik rumah mak I. Nabi pun izinkanlah Aisyah balik sebab nak bagi dia masa sikit. Benda ni berlangsung selama sebulan lebih. Teruk Nabi merana, Aisyah merana, keluarga Aisyah merana, Abu Bakar, Ummu Ruman semua merana. Orang-orang beriman pun tersiksa. Semua hari-hari menangis teresak-esak. Tiap-tiap hari berdoa minta petunjuk ke Allah. Ini memang total disaster lah. Fitnah makin berleluasa, Madinah makin goyang. Ramai orang yang main politik dengan hal ni. Masjid pun jadi huru-hara. Jadi Nabi pun pergilah masjid nak bincang pasal hal ni, sebab dia dah jadi isu yang tak terkawal. Tengah-tengah bincang tu, ada yang pertahankan Aisyah, ada yang pertahankan Safwan, ada yang pertahankan Nabi, ada yang salahkan orang ni, salahkan orang tu.
So perbincangan tu tak jalan. Nabi stres sampai Nabi berdiri dekat depan mimbar. Nabi cakap, wahai kaum muslimin, siapa yang akan menolong aku menghadapi seseorang yang telah menyakiti aku dan keluarga aku? Yang ni Nabi refer to Abdullah bin Ubay dan orang yang menyebarkan fitnah lah. Demi Allah, aku hanya kenal kebaikan saja mengenai ahli keluarga aku, tiada yang lain. Yang ni Nabi refer to Aisyah lah. Dan mereka tuduh seseorang yang aku kenal juga, tiada yang kebaikan melainkan yang lain. Yang ini Nabi refer to Safwan. Lepas Nabi cakap macam tu, the whole crowd terdiam. Tapi sekejap je, dia orang pun dah start berpecah puak dah masa tu. So dia orang sambung balik lah pergaduhan tu. Sampailah ketua puak Aus, Sa'ad bin Mu'az, dengan ketua puak Hazraj, Sa'ad bin Ubadah, gaduh sampai bertumbuk. Sampai level macam tu sekali. Memang serabut. Nabi masa ni tak tahu dah nak buat apa dah. Lepas tu Nabi teringat dekat Aisyah. Dah lama tak tengok Aisyah. So Nabi pergilah rumah parents Aisyah nak jumpa dengan Aisyah. Sampai sana Nabi jumpalah Abu Bakar dengan Ummu Ruman. Dia orang pun teruk bersedih. Lepas tu Nabi terus masuk bilik, duduk depan Aisyah. Dan masa tu Nabi nampak Aisyah dalam satu keadaan yang sangat devastated. Sebab asyik nangis je. Dia nampak sangat penat dan tak bermaya. Nabi sayang Aisyah, tapi Nabi tak ada point untuk clearkan nama Aisyah. Aisyah pun dipandang Nabi, dia cakap, tangisan aku ni tak nak berhenti sampai aku rasa hati aku ni nak pecah. Lepas tu Nabi pun cakap slow-slow dekat Aisyah, wahai Aisyah, jika engkau tak bersalah, Allah akan membebaskan kamu. Tapi kalau kau berbuat dosa, bertaubatlah kepada Allah. And that time Aisyah stop menangis. Dia cakap dengan sabar dekat Nabi, demi Allah, kalau aku cakap aku tak buat, orang takkan percaya. Dan kalau aku mengaku sedangkan aku tak buat, Allah akan kata aku penipu. Jadi aku akan cakap macam mana Nabi Yusuf cakap, fasabrun jamil, Allahul musta'an ala ma tasifun. Lepas je Nabi dengar Aisyah cakap macam tu, something happen. Masa macam terhenti sekejap. Nabi terus tundukkan kepala. Semua orang terdiam. Aisyah, Ummu Ruman, Abu Bakar, semua terdiam. Dia orang tahu kalau macam ni maksudnya Nabi tengah nak menerima wahyu. Dahi Nabi berpeluh-peluh, menitik peluh semua. Sedangkan masa tu iklim tengah sejuk. Semua tunggu, diam, bertebur-tebur semua tunggu. And then Nabi angkat kepala, pandang Aisyah dan Nabi senyum. Nabi cakap dekat Aisyah, wahai Aisyah, bergembiralah sebab Allah dah turunkan ayat untuk membebaskan kamu. Wahyu yang turun masa tu adalah dari surah An-Nur ayat 11 sampai 20. Nabi terus lafazkan ayat, aku petik sikit je daripada terjemahan dia. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dalam kalangan kamu sendiri. Dan isi ayat ni menterjemahkan Aisyah bebas daripada segala tuduhan fitnah tu. Sekaligus Safwan pun bebas sekalilah daripada tuduhan zina tu. Dan orang-orang yang menyebarkan fitnah ni Allah janjikan akan menerima hukuman dekat akhirat dan dunia. Nabi pun terus lega. Semua stres Nabi hilang. Beban selama sebulan Allah angkat macam tu je dari dada Nabi. Nabi terus senyum. Aisyah pun happy. Abu Bakar dengan Ummu Ruman terus nangis sebab happy anak dia dah terbukti tak bersalah. Berita wahyu turun bebaskan Aisyah ni tersebar satu Madinah. Satu Madinah dapat tahu dengan cepat. Lagi gempar. Sebelum ni gempar pasal fitnah Aisyah dengan Safwan tu. Ini gempar pula pasal wahyu yang turun membersihkan Aisyah dengan Safwan daripada fitnah tu. Siapa-siapa yang diam selama ni tak percaya dekat fitnah tu, dia orang terus lega dan dia orang happy lah. Orang-orang yang percaya dan bercakap pasal fitnah tu, dia orang malu sebab dia orang percaya dan bercakap pasal benda yang salah. Terus gempar, semua start cari siapa yang mula-mula sebarkan fitnah ni. Lepas tu Nabi terus buat pengumuman jatuhkan hukuman hudud kazaf. Hudud kazaf ni hukuman untuk orang yang fitnah zina lah. 80 kali sebatan untuk orang yang tuduh perempuan beriman tanpa 4 orang saksi ketika nampaklah benda tu kan. Tak ada saksi. Sebab itulah kalau korang tengok sekarang Jaiz kalau dia pergi buat raj, dia bawa ramai lebih daripada 4 orang. Apa lagi, semua tarik lah. Miftah, Hasan, Hamdah kenakan hukuman 80 kali sebatan dekat dia orang. Setiap seorang kena satu set 80 kali tau. Bukan terkumpul kena 80 kali. Tak. Lepas tu Abu Bakar dapat tahu je Miftah ni antara orang yang ketua bawang. Marah sungguh dia. Dia terus cakap, demi Allah aku takkan tolong dah Miftah lepas ni. Lepas dia buat anak aku sakit. Miftah ni anak kepada sepupu Abu Bakar. Family dia memang miskin. Jadi selama ni Abu Bakar lah yang bagi nafkah, bagi makan, bagi pakai semua. Mana tak marah member. Tak lama lepas tu Allah turunkan ayat 22 dari surah An-Nur. Maksudnya, dan janganlah orang yang mempunyai kelapangan dan kelebihan bersumpah tidak memberi bantuan kepada kaum kerabat, orang yang miskin dan orang yang berhijrah ke jalan Allah. Hendaklah mereka bermaaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu suka Allah mengampunkan kamu? Abu Bakar dengar je ayat tu, dia terus menangis, terus bertaubat dia cakap, demi Allah aku ingin Allah mengampunkan aku. Aku akan terus bagi nafkah dekat Miftah. Inilah Abu Bakar. Walaupun dia sakit kena khianat, dia marah tapi dia tetap pilih kebaikan. Kalau kita lah dekat tempat dia, agaknya macam mana? Lepas tu Madinah pun kembali
kembali tenang. Dan rumah tangga Nabi pun kembali tenang. Aisyah jadi makin kuat, makin bersemangat dan jadi wanita paling banyak merakamkan hadis. Sampai 2000 hadis dari dia kita buat rujukan sampai sekarang. Dan martabat Aisyah pun semakin naik. Madinah pun jadi semakin berhati-hati kalau nak membawang, sebab risau kena hudud kazaf. And geng-geng munafik yang selama ni pakai topeng terdedah. Jadi semua tahulah siapa orang munafik, siapa orang beriman. Tapi ketua munafik Abdullah bin Ubay tak kena hukuman, sebab dia licik, dia tak cakap direct. Jadi tak dapatlah nak hukum dia. Plus dia ni ada pengaruh kuat. Nabi tak nak lah nanti jadi ada fitnah kedua pula. So Nabi biarkan je lah dia. Ke akhirat nanti dia kenalah pasal ni. Sebab Allah dah pun janjikan akan ada something yang special untuk Abdullah bin Ubay. Untuk korang yang tunggu kisah perang Hudud, korang kena hold sekejap, sebab aku ada technical issue. Nanti aku dah settle, aku up. And then account aku ni account business, jadi banyak benda yang aku kena filter. Kalau tak aku kena dengan Big Boss nanti. Aku kena tunggu listing produk aku tu sort out dulu, baru aku boleh buat video dengan bebas. InsyaAllah kita tunggulah nanti macam mana. Thank you for your support. Dan itu saja untuk hari ni. Bye bye.